Baik kau diam sebelum penumbuk aku singgah tepat kat dahi kau. Yang isi pula, bagi. Make sure tepat. si suami tertekan mungkin kerana faktor kewangan tak cukup, si isteri tertekan kerana kehendak ataupun keperluan itu tidak dipenuhi, itu mungkin. Dan berlaku pula peringkat pemerhatian, suami mula menjadi ancaman. Ancaman dari bentuk dia bermulakan dengan ugutan. Kau jangan cek pasal jangan sampai tangan ni naik kat muka kau, jangan sampai kaki belah kiri neraka ni pergi kat muka kau. Mula dia tak buat dulu, tapi dia ugut, memberitahu, dia bagi signal. Baik kau diam sebelum penumbuk aku singgah tepat kat dahi kau. Yang isi pula, bagi. Make sure tepat. Yang isteri pula, sini sini bagi. Lagi masalah kan. Isteri pun dia tambah pula. Dan mulalah keganasan meletus apabila berlaku tindakan fizikal maupun tindakan psikologi dan emosi. Kan? Dia kurung isteri dia mungkin. Dia tak bagi isteri dia bekerja, dia tak bagi isteri dia keluar dan sebagainya. Dia hentam, dia pukul dan sebagainya lah. Alright? Dan dah habis semua dah berlaku, dah isteri dah menangis kesakitan, tiba-tiba timbul keinsafan. Peringkat penyelesaian. Suami minta maaf. Yang abang minta maaf. Abang tak sengaja meminta maaf. Abang tak sengaja. Dia pegang tangan puan. Abang tak sengaja. Takkanlah kita perkahwinan kita dah 15 tahun sia-sia begitu saja. Ampunkan abang. Ya, isteri pun, abang janji jangan buat lagi. Mereka pun berpelukan. Maka 9 bulan akan datang keluar lagi anak. Kan? Kemudian peringkat berusaha untuk tambat hati. Kita pergi bercuti, jom yang kita pergi bercuti. Kita ni ayah nak apa, pilih je emas yang ada, semua bawah 2,000 je. Pilih je apa yang nak, kan. Kemudian peringkat bulan madu, mulalah kasih sayang timbul dan sebagainya lah. Dah jadi seronok, dah mula melupakan kisah keganasan sebelum. Dan peringkat pembangunan mula tercetus kembali. Duit dah habis dekat bulan madu, dekat peringkat bulan madu, kan? Jadi tekanan kembali, cyclenya berulang. Pasal itu ada wanita, ada isteri yang duduk dalam suasana keganasan melebihi 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Betul tak? Sebab cyclenya berulang. Sebab lelaki ni pandai meminta maaf. Hebat kan lelaki? Tak.